atas kertas dan cahaya, namun jiwanya bernafas seperti manusia. Di sebalik helaian kulit yang dipahat halus, tersembunyi kisah zaman hikayat bangsa dan suara nenek moyang yang tidak pernah padam. Wayang kulit bukan sekadar bayang-bayar di layang putih, tetapi cermin kehidupan yang memantulkan antara benar dan dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nursyarina binti Muhammad dan sahabat saya Numais, ahli kumpulan saya, akan melaksanakan penilaian akhir bagi subjek mata pelajaran teknologi tradisional dalam warisan mengenai pembuatan wayang kulit. Okey, sekarang kami berada di Kampung Kubang Rawa dan kami akan melakukan pemerhatian serta temu bual dengan Pak Chu Ija yang merupakan ahli dalam pembuatan wayang kulit ini. Jom. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita orang bersama Pak Chu untuk bertemu bual tentang wayang kulit ini. Okey, Assalamualaikum Pak Chu. Waalaikumsalam. Boleh Pak Chu perkenalkan diri dahulu? Nama saya Muhammad Hafizah bin Cik Ya. Berumur 55 tahun. Berasal Kampung Kubang Rawa, Salur, Kota Baru, Kelantan. Atau dikenali dengan nama Ija Ketitir Emas di dalam permainan wayang kulit Kelantan. Ini kita nak tanya beberapa soalan kat Pak Chu berkaitan dengan seni pembuatan wayang kulit. Okey, kenapa seni wayang kulit ini semakin kurang mendapat perhatian dalam kalangan generasi sekarang? Dia salah satu sebab minat. Yang penting untuk permainan ataupun apa-apa jenis yang penting sekali adalah minat. Walaupun benda ni benda lama. Jadi kalau kita minat, contoh macam buat ukiran patung atau ukiran kayu, sebab dia, saya perhati golongan muda ni kalau kerja halus kurang minat. Pak Chu berapa lama dah dalam bidang wayang kulit ni? Sejak umur berapa? Kalau nak kira umur mungkin 20 lebih lah. 20 tahun lebih. Saya mula menceburi. Kalau minat ni sejak dari kecil. Boleh tak Pak Chu cerita latar belakang wayang kulit yang Pak Chu buat? Dia berasal daripada negara India. Lepas daripada India dia ke Kemboja dan ke Thailand. Itu sebelah selatan Thailand. Di sini dimainkan dengan cara orang Melayu Thailand lah. Setelah tu barulah ke negeri Kelantan. Sekarang kami akan mengikuti Pak Chu ke bengkelnya dengan Pak Chu memegang kulit lembu untuk diproses jadi wayang kulit. Bermula dari lakaran halus di atas kertas, bentuk wayang kulit dirancang dengan penuh teliti. Lakaran ini kemudian dipindahkan ke atas kulit lembu yang telah diproses. Setiap garis digunting mengikut bentuk watak mencerminkan sifat dan perwatakan tersendiri. Proses ini menuntut kesabaran dan ketelitian kerana satu kesilapan kecil mampu mengubah keseluruhan rupa. Inilah langkah awal kelahiran sebuah wayang kulit. Bermula dari tangan, lahir sebagai seni. Di atas kulit lembu yang telah dikeringkan, tukang wayang mengetuk dengan pahat halus dan tukul kecil secara teliti untuk membentuk garis dan corak pada badan watak wayang kulit. Setiap ketukan menentukan rupa dan perwatakan sehingga daripada kulit yang kaku itu lahirlah watak seni yang hidup di balik cahaya. Warna ni ikut orang mewarna ke lah. Warna apa-apa ke kulit. Cuma dia ada warna khusus Sri Rama. Dia muka dia ni biasanya muka, tangan, kaki dan hijab. Pada kulit yang kaku itu lahirlah watak seni yang hidup di balik cahaya. Proses pemasangan buluh tulang dimulakan dengan memilih buluh yang ringan dan kukuh, kemudian dipotong mengikut ukuran watak. Buluh diikat kemas menggunakan benang khas agar pergerakan wayang seimbang, lentur dan mudah dikawal oleh tangan. Benda ni kecil, tapi teknik permainan kita boleh menjadikan besar. Itu yang dinampak macam hidup. Cuma dia cahaya dan bayang. Maka inilah penghasilan akhir wayang kulit.
Apabila kulit yang diukir, cahaya yang dimainkan dan jiwa tradisi bertemu di hadapan layar putih. Di sinilah wayang kulit ini menemukan nyawanya, bukan sekadar sebagai bahan pameran tetapi sebagai sebuah produk seni tradisional yang berfungsi sebagai medium penceritaan, hiburan serta penyampaian nilai budaya masyarakat. Persembahan ini berteraskan kepada konsep kesinambungan warisan di mana seni lama terus dihidupkan melalui penggunaan teknik tradisional dan gerak dalang yang autentik. Setiap pergerakan wayang, setiap permainan cahaya dan bayang memperlihatkan fungsi wayang kulit sebagai alat komunikasi visual yang menyampaikan mesej penggambaraan dan gambaran kepada kehidupan masyarakat. Pemilihan wayang kulit sebagai produk utama merupakan satu justifikasi yang jelas kerana seni ini bukan sahaja mencerminkan identiti budaya, malah mempunyai nilai pendidikan serta potensi untuk diperkenalkan kepada generasi masa hadapan. Melalui penghasilan akhir ini, wayang kulit bukan hanya dimainkan tetapi dihidupkan semula sebagai warisan yang wajar dipelihara, dihargai dan diteruskan sepanjang zaman. Ke gunung-gunung kecil, jatuh ke bukit butut, jatuh ke padang-padang berjadian. Walaupun aku saya kali aku kena ingat juga pesanan ayah aku. Dua cik janganlah, you know. Anak patung ke sebelah kiri, minta jatuh ke dalam laut, dalam leher. Umai, seronok kan belajar wayang kulit hari ni? Lah Syarina, seronok sangat sebab kita boleh belajar cara pembuatan wayang kulit seperti mewarna, memainkan wayang kulit. Oh, betul tu. Sebagai kesimpulannya, wayang kulit ini merupakan seni warisan yang semestinya kita hargai, terutamanya oleh generasi muda. Oleh itu, kita perlulah belajar sama-sama mengenai cara pembuatan wayang kulit ini. Ini adalah hasil akhir wayang kulit yang telah diwarnakan oleh ink marker oleh Pak Ju Hafiza. Saya boleh katakan cantiklah hasil seni. Cantik sangat. Okey, sekian. Terima kasih kerana telah menonton video kami dan semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.